Kanser selalunya tak sakit di awalnya. Tapi kalau badan mula beri petanda, kadang-kadang ia bermula dari dalam tandas. 8 tanda awal kanser reproduktif dan sistem kencing wanita. 1. Pendarahan abnormal. Contohnya, darah selepas bersama, haid yang luar biasa banyak atau keluar spotting walaupun dah menopause. 2. Kerap kencing tapi tak ada jangkitan. Rasa terbakar, tak puas kencing tapi UTI test negatif. 3. Sakit pelvis atau bawah perut yang datang dan pergi. 4. Kentut faraj atau keluar cecair, pelik dan berbau tak biasa. 5. Perubahan warna air kencing, merah gelap atau keruh luar biasa. 6. Berat badan turun mendadak tanpa diet. 7. Perubahan corak buang air besar, sembelit kronik atau cirit berpanjangan. 8. Rasa letih luar biasa dan hilang selera makan. Kalau awak alami mana-mana tanda ni, tolong jangan tunggu sakit. Datang periksa awal. Kanser rahim dan ovari ni senyap. Tapi bila dah aktif, ia bergerak pantas. Dan untuk wanita yang serius jaga rahim dan hormon, mulakan setiap pagi dengan FRT. 24 nutrien lengkap bantu, stabilkan hormon estrogen dan progesteron, sokong detoks hati, kuatkan rahim dan sistem imun. Badan kita tak menipu. Tapi kita kadang terlalu biasa dengan rasa tak selesa sampai kita anggap itu normal. Sedangkan itu mungkin alarm halus untuk kita ambil tindakan. Save video ni dan share dengan wanita lain yang mungkin masih bertahan dengan tanda-tanda ni